simpan emas bukan habiskan duit. Sebelum tu, tengok video ni sampai habis, share dan save untuk rujukan masa hadapan. Bila kita beli emas, duit kita ditukarkan kepada medium yang lebih baik. Emas tak boleh beli hari ini, jual esok, rugi. Ada cara untuk untung dengan simpanan emas. Secara asasnya, makin lama kita peram, makin untung. Makin bertambah gram, makin untung. Untuk mendapatkan keuntungan yang optimum, kita mesti simpan emas minimum 2 sehingga 3 tahun ke atas. Bagi saya, emas juga adalah duit, tapi dalam bentuk yang lebih selamat nilainya. Beli emas bukan bermaksud kita habiskan duit, tapi cuma tukar duit dari kepada bentuk yang lebih baik, iaitu emas. Secara pribadi, saya simpan emas bukan kerana faktor utama harga emas naik dalam jangka masa panjang, tapi lebih kepada bagaimana dengan simpanan emas dapat mengengkang dari sifat boros saya untuk berbelanja. Orang ragu-ragu nak simpan emas sebab risau harga turun naik emas. Tapi sebenarnya yang lebih perlu dirisaukan adalah kerugian atau duit itu bocor yang dibelanjakan untuk perkara yang tak menambahkan kekayaan kita. Dapat sesuatu